kepala, pening, tombang, migraine semua ada. Semua keluar seminggu tu tak boleh bangun. Sampai, kenapa ni aku teruknya nak pensi. Memang teruk lah seminggu. Memang ada masalah ni, batu karang dengan kencing berdarah. Migraine yang teruk lah. Lepas seminggu tu barulah rasa, agaknya tanya apply. Kenapa minum ni aku sakit kepala semua kan. Dia kata memang healing crisis. Jangan stop. Itulah. Kena minum air masak lebih. Masa tu dua-dua suami isteri tombang. Semua kena healing. Berapa banyak minum terus tombang tu? Minum masa botol kedua. Penyakit berapa serangkai ada? Berapa berangkai-angkai. Patut tu. Kan? Ada sakit. Kan masalah sebelum ni masalah kesihatan ada thyroid. Ada nampak. batu karang. Ada batu karang, tumpa dua. Semua ada lah, sleep day semua ada. Tapi alhamdulillah lepas 1 bulan tu betul-betul barulah rasa macam minum air masak je. Tak ada rasa macam yang kalau 4 rasa tu kan. Lepas tu kata semua rasa tu kan. Mahir payau masin masak. Tapi lepas sebulan tu barulah okey, rasa dah okey dah ni. Lepas tu kita cakap dengan orang, bila minum ni tak sedap lah macam air longkang. Dah nak tu Alif tu. Terus minum macam air longkang je kat. Kau memang kau masalah dekat. Kau minum sampai rasa macam minum air masak je. Barulah kita punya badan kita okey. Itulah first time lah ada cerita. Okey, orang lain yang ada